Seroja, sini. Cepatlah. Apa dia ni? Apa benda tu? Alah, kenalkan nama je. Oh, Assalamualaikum. Nama saya Nak Arisa Amani binti Jamaluddin, berumur 17 tahun dan memegang watak sebagai Seroja. Dan saya Fasihatul Ulfa binti Fatua Uzair, 17 tahun juga, memegang watak sebagai Jenab. Dah, jom. Aku gimana ni? Mana pandak Mayah ni? Mesti tengah mancing ikan. Mantap. Sini. Apa ni? Kamera. Oh, hai. Nama saya Intan Najihah binti Muhammad Zainuddin Rahman. Saya memegang watak sebagai Mak Andam, mak kepada Mas Suri. Kenapa mesti dia? Kan dia. Bagi tahu lah Dinda. Kenapa mesti dia? Apa tu? Kan dia. Kenalkanlah diri. Mana tahu boleh famous ni. Oh, Adinda dulu. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syazah binti Hazlan, berumur 17 tahun, memegang watak sebagai Wan Mahora. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Izani bin Saimi. Saya memegang watak sebagai Datuk Pekerma Jaya. Kan dia. Kenapa mesti dia? Kan dia. Jom. Tengok tu ada kamera. Oh. Hai, nama saya Ni Adilia Kisha binti Ni Azrai. Saya umur 14 dan saya pegang watak Mas Suri. Nama saya Muhammad Adil Hakimi bin Muhammad Faris. Saya umur 17 tahun dan saya memegang watak Wanderus. Lulukan hati ini membuat segalanya indah, walau sesekali menjelma tiba. Oh cinta terasa bahagia, hanya menunggu saat dan tiga. Akan terus melangkah walau tanpamu, oh cinta. Aku yakin akan adanya sedia cerita yang tiada akhirnya. Assalamualaikum kepada semua tetamu jemputan kita. Hai. Okey, jadi pada hari ini kami akan berkongsi cerita tentang pengalaman kami sebagai seorang pelakon teater untuk pertandingan sekolah menengah lah. Jadi, kita ada soalan-soalan khas untuk tetamu-tetamu jemputan kita. Jadi, kita mulakan dengan soalan pertama kita. Let's go. Bagaimana mendalami watak yang diberikan? Mendalami watak yang diberikan oleh saya adalah saya praktiskanlah dialog tu banyak-banyak and cuba mendalami watak tu. So in case dekat kita orang punya cerita ni, watak saya adalah watak berat lah, watak yang agak berat lah. So memang susah nak dalami tu. Oh, okay. Saya cuba fahamkan skrip ni, jalan cerita dia, and saya banyak training lah. Agak sukar lah sebab saya dulu tak reti. Lepas tu masuk-masuk tiba-tiba kena berlakon. Masuk watak sebagai Mak Andam, iaitu mak kepada Mas Suri. Suaminya tak ada, jadi saya saja. Okey, pada mulanya untuk memahami karakter ini, saya memang susah sebab saya tak pernah masuk dalam bidang-bidang macam ni. Tapi adalah satu kali tu saya masuk bengkel macam tu. Lepas tu bila saya dapat skrip tu, saya memang mula-mula tu saya tak faham. Tapi bila saya tengok balik cara macam mana mentor tu ajar, trainee tu ajar, saya boleh dapatlah rasa macam mana kita nak buat karakter tu wujud hidup. Assalamualaikum. Saya memegang watak sebagai Datuk Pekerma Jaya. saya memegang watak sebagai Datuk Pekerma Jaya. Untuk menyesuaikan diri dengan watak tu agak susah sebab macam saya seorang yang lemah lembut. Bukanlah seorang yang sangat kasar. Tapi bila kita dapat satu watak yang
kena pijak orang, kena pukul orang. So alhamdulillah saya dapat pegang watak tersebut dan menjiwai lah. Itulah. Saya pula Ulfa memegang watak sebagai orang kampung 1 dan Assalamualaikum. Saya Nur Arisa Amani memegang watak sebagai orang kampung 3. dan kalau sebagai watak sampingan ni dia sebenarnya tidaklah begitu berat seperti mereka yang kena banyak hafal dan kami more relax lah dan dia ada juga cabaran dia macam kalau watak orang kampung 1 ni dia agak gedi. Saya ni tak biasa gedi-gedi sebab saya soft spoken. Sebenarnya pada mulanya watak orang kampung ni sebenarnya bukanlah apa orang panggil, sebenarnya tak ada nama pun. Just dengan orang kampung 1, orang kampung 2, orang kampung 3. Tapi bila dengan trainer ni sewaktu latihan kami punya trainer bagi tahu untuk adakan watak, bina watak untuk orang kampung tu. Soalan seterusnya, soalan kedua. Bagaimana latihan dijalankan? Jadi Okay, untuk latihan yang pertama sekali waktu kita semua datang adalah bila waktu latihan untuk audition. Waktu tu ramai juga lah orang. Saya seorang je lelaki yang datang situ. So macam nervous juga lah. And tak expect pula dapat wataknya. And then beberapa hari selang tu kita orang start training untuk pergi ke pertandingan tu lah. Mula-mula masuk ni saya masuk saja-saja je sebab ikut kawan. Lepas tu pertandingan sebenarnya dah nak dekat. Lepas tu jangka masa training pun pendek. Lepas tu waktu pemilihan tu saya tak expect lah saya dapat. Rupanya saya dapat. Lepas tu masa training tu juga mengambil masa pembelajaran lah sebab dah nak dekat pertandingan kan. Lepas tu kita orang training petang sampailah malam. So agak penat lah. Bagi saya tak susah mana. Tapi yang susahnya untuk mendalami watak sebagai orang yang sangat jahat dalam cerita tu lah. Masa awal-awal berlatih tu memang daripada rehat sampai malam. Lepas tu kita punya masa nak balik, nak rehat tu memang tak ada. Jadi macam mana kita berlakon dekat atas dewan tu untuk tingkatkan keyakinan. Kita kena sentiasa berlatih dekat atas dewan dan bercakap kuat. Masa mula-mula tu malulah nak cakap kuat-kuat. Tapi masa nak berlatih, sebelum nak keluarkan suara berdialog, kena adalah buat sikit latihan vokal suara tu. Jadi bolehlah masa kita latihan kita boleh keluarkan suara sepenuh hati kan. Saya antara peserta yang agak suka macam kurang yakin, susah nak keluarkan suara. And hafal skrip pun susah sangat walaupun saya ni orang kampung. Orang kampung sikit je dia punya skrip tu. Tapi saya antara yang agak susah lah untuk nak ditrainkan oleh coach. So bila dah lama-lama tu saya getting better. Saya okay dengan suara kena jerit-jerit kan. Dan ketiga kita adalah seperti yang sedia maklum, kami berlakon teater ni bukan menggunakan mic, kami menggunakan suara sendiri ya. Kami lontarkan. Ketika dalam dewan tu memang kami lontarkan suara lah. Kami walaupun dengan bantuan mic, kami tetap melontarkan suara sekuat yang mampunya lah supaya semua penonton dapat dengar. Jadi soalan ketiga kita adalah bagaimana kami praktis vokal suara. Bagaimana kita praktis vokal suara? Okay. Dan kalau cakap pasal praktis vokal suara ni, kami praktis mengikut apa yang coach kami ajar. Kami start dengan hissing. 3 Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Ku kikis, ku kakiku, kakakku kata, ku kakiku, kaku. Buaya, biawak, buayan. Nombor 4 kita adalah
apakah perasaan berlawan di sekolah lain? Kalau waktu bila dah sampai sekolah tu mula rasa elok lagi. Okay. And then bila dah bersiap-siap tu nak stage dah buka lampu semua, diorang dah ready PA system semua, memang rasa nervous gila lah. Nak angkat prop semua nak masuk situ pun macam tergesa-gesa lah. Masuk-masuk jatuh. Aduh. Itu menyebabkan kita orang punya markah agak bawa kurang sikit lah. Kurang sikit. Yang masa Adi cakap tadi, yang sampai terjatuh-jatuh lah. Daripada pandangan saya masuk tu macam apa ni? Kenapa dah macam peperangan dah? Semua terabu. Lepas kita orang macam tak biasa untuk nak macam normalkan diri kita dekat tengok kat luar, orang tengok kita. Tapi yang saya okey sebab masa kita berlakon berteater tu, lampu tembak muka kita tak nampak penonton. Betul. Kita tak nampak penonton. Blinded. Dia rasa macam apa tu? Okay. Lepas tu masa kita mula-mula masuk dekat sekolah tu, memang rasa macam boleh ke kita buat ni? Sebab kita tengok prop je dah macam gempak betul. Tapi kita punya macam biasa-biasa je. Tapi okey. Standard kampung lah. Standard kampung. Standard kampung. Sampai diorang punya dah ada hutan, ada ni, ada tu. Nampak okey lah, cantik. Diorang buat macam handmade. Kita pun handmade. Kami berjaya menyentuh hati audiens dengan mereka sampai menangis-nangis lepas tu. Ya. Kami pun menangis juga tau. Saya sebagai watak utama Masuri nak naik pentas tu, ya Allah, suara dah tergetah-getah. Lepas tu nak nyanyi tu pun macam dah tak sedap dah sebab tengah nervous. Nombor 5 kan, betul lah. Soalan kelima kita iaitu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Biasalah kita dalam dunia lakonan ni mesti ada banyak kan pengalaman yang tak dilupakan. Pahit, manis, pilu, sebab dah ada semua kita campur lah. Sewaktu training sampai malam lah. Sebab ikut pengalaman, tak pernah lagi saya training sampai malam buta training sampai dalam pukul 12 macam tu. Masa mula-mula kami nak start untuk berlatih, dengan masa awal-awal tu kan susah untuk kita nak bergaul dengan semua orang ni. Semua ni saya tak kenal. Lepas tu bila pelatih tu dia suruh kami untuk mengenalkan diri, kita bagi tahu, lepas tu kita luahkan kita luahkan apa yang kita rasa bila kita dah masuk teater ni. Jadi itulah pengalaman saya yang saya tak boleh lupa. Pengalaman yang tak dapat dilupakan waktu training lah. For the first time dalam hidup saya menjadi kambing, harimau dan pelbagai haiwan training. Kami diberi arahan untuk menjadi kambing atas pentas. Waktu tu ada pelajar kan kat Dewan. Cikgu-cikgu bawa diorang punya student pergi, anak murid diorang pergi kelas, pergi Dewan. And that time kita orang diberi arahan untuk jadi kambing. Dan belajar jadi kambing, dah lompat sana sini, sodok kawan sebelah. Betul, jadi orang miskin sampai menangis-nangis. Tapi nangis fake je lah kan. Tadi merupakan salah satu cara kami training bagi feeling serta-serta watak apa semua tu. Kalau untuk saya pula, benda yang paling memorable dekat dalam semasa berlakon ni adalah masa teacher approve kami punya lakonan tu. Sebab masa sebelum tu kami agak kayu, agak macam macam tak biasa dekat atas pentas. Dan kami di push sampai satu malam tu memang dah barai apa semua tu. Dan teacher finally approve kami punya lakonan memang bagus, menyentuh hati. Terakhir iaitu apakah harapan untuk warga STO yang minat dalam dunia lakonan? Jadi Untuk warga-warga STO yang minat dalam bidang lakonan, kamu semua bolehlah masuk teater kalau ada buka
pemilihan. Saya pun ada. Diorang semua je lah tak ada. Diorang dah ambil SPM dah. Tak ada dah. Understand dah. Lepas tu harapan saya harap tahun ni kami boleh dapat nombor 1. InsyaAllah. Amin. Untuk warga-warga STO yang minat dekat dalam bidang seni seperti seni teater kan, seni lakonan ke drama ke, korang boleh cuba keluarkan bakat korang lah dalam korang punya minat tu. Sebab kalau saya pun actually saya tak pernah langsung berlakon, and then dapat mencetuslah minat tu dekat dalam bidang seni ni, dan alhamdulillah dapatlah pelakon harapan terbaik. Anugerah tu dapatlah. Bukan sahaja anak-anak dalam bidang kelab seni teater, tapi saya berharap semua anak-anak STO dapat menceburi bidang teater ni lah. Okay. Untuk pengetahuan korang semua, bidang seni teater dekat sekolah STO ni dia dimulakan sejak tahun lepas. Tahun lepas dia orang baru tubuhkan seni teater kat STO ni. Kepada adik-adik form 4, form 3, form 2 dan form 1 sekalipun, korang boleh join teater tahun ni. Kalau ada opening lah, dia orang buat opening ke, boleh join. Mana tahu tajuk best. Untuk pengetahuan, kami semua bukan ahli-ahli daripada kelab teater. Tapi kami mengikuti teater sebab kami ingin mencuba perkara baharu. Jadi mana-mana yang bukan ahli teater pun boleh ikut, dan lagi bagus kalau awak terus masuk kelab lagi disarankan lah. Jadi awak dapat berlatih lagi lama dalam kelab awak tu. Pula saya nampak dekat murid-murid STO ni kan, kelab drama teater ni baru dibuat tahun lepas. Ditubuhkan tahun lepas. Jadi bila teater ni dilangsungkan ataupun lepas daripada performance tu, saya terus nampak ramai yang minat. Jadi saya cakap, macam mana boleh masuk ni? Nak try lah. So saya rasa macam ramai juga yang nak masuk benda ni. Lepas tu saya rasa macam okay, bagus lah kan. Mesti ramai lagi yang nak sambung legasi kita. Legasi kami. Yes. Rasa ingin mencuba berlakon dalam teater ni, just do your best and enjoy. Sebab kalau kita buat sesuatu yang kita minat tu, penat lelah sekalipun, dia tidak akan mengalahkan minat kita. Okay, itu je. Harapan saya berharap bahawa murid-murid SDO dapat mencungkilkan lagi bakat dalam dunia lakonan. Dalam sekolah pun kita boleh cungkilkan bakat kita. Jangan malu, jangan segan, sebab perkara ini adalah praktikal dan kita perlu asah supaya akan datang nanti kita tidak akan rasa gementar. Sebab kita dah terbiasa dengan orang kata, kalau bercakap depan orang. Ya, bercakap depan orang, sebab kami berlakon kan depan penonton. Jadi apabila kami dah biasa melontarkan suara depan penonton, kami kurang rasa gementar dan membina, orang kata apa, confident lah. Kami dapat bina confident kami. Jadi saya doakan kepada semua yang ada bakat-bakat lakonan ataupun teringin nak ikut dunia lakonan ni, bolehlah. Sila cuba, jangan malu dan buat yang terbaik supaya dapat sambung legasi kami yang akan keluar. Tapi jangan risau, jika kami dapat tahu ada lakonan, kami akan datang membantu anda. Kepada anak seni teater yang akan datang pada masa hadapan, mungkin kami akan jadi coach anda. Jadi kepada yang tengok video ni, mana tahu korang jadi ahli teater ke? Punya coach iaitu Abang Amirul, Abang Haikal, Akak Farisha dan Akak Nuri. Akak Alia. 5 orang coach ni, mereka sebenarnya adalah bekas anak murid teacher Mary dan juga pelakon teater. Sebab itu kami dapat mewujudkan watak tersebut kerana kami dilatih oleh
coach-coach senior-senior yang dapat yang sudah terbiasa masuk dalam dunia lakonan ni. Jadi betul. kami pun agak berterima kasihlah kepada Abang Amirul, Abang Haikal, Akak Farisha, Akak Nurin, Akak Alia. Okey, jadi kita pun sudah di penghujung rancangan kita. Terima kasih kepada semua tetamu jemputan kita yang sudi hadir ke Podcast After the Bell PSS. #SCO Champion. Bye-bye. Podcast habis.